kereta ni dikenali sebagai kereta yang paling tahan lafsat dalam grup 4x4. Inilah dia, Toyota Hilux tahun 2023 2.4 E-Spec. Okey, so untuk harga bodi kereta ni 94,800 sahaja. Untuk harga baru launching price dia dalam 119,800 lebih. So kalau anda hari ni beli kereta ni, anda total jimat 25,000. Itu sangat besar punya amount . So untuk monthly kereta ni dalam 900 lebih. Ini saya kira full loan punya harga. So kereta ni total boleh loan lagi 9 tahun. So ramai orang kata saya tak ada selalu bawa barang, tak ada masuk kebun, tak perlulah kereta ni. Actually, kalau anda seorang yang memang minat bawa kereta tinggi-tinggi ataupun suka bawa kereta 4x4 punya orang, anda pun akan beli kereta ni juga. Okey, so kereta ni dia datang sekali dengan full service record Toyota. So mileage kereta memang betul ya. Okey, mileage kereta memang betul. So beli kereta ni anda pun tak rugi banyak. Sebab kalau next time anda nak jual balik, pun tak rugi banyak. Sebab kereta ni dia kereta Japanese. So memang ada resale value. Okay, so kami start review kereta ni. So kereta ni, lampu dia ni lampu halogen. Kalau rasa tak cukup terang ataupun nak upgrade, boleh je upgrade pergi LED. Okay, dan kereta ni dia tak ada fog lamp tak ada fog lamp. Tapi depan dia nampak memang cukup ganas lah. Ini design baru punya Hilux, nampak memang cukup ganas. Lepas tu untuk engine punya condition. Engine punya condition memang masih bagus lagi. Sangat bersih, tak pernah accident, tak pernah kena banjir. Yang paling penting punya memang tak ada leaking minyak. Semua masih okey lagi dan part original. Marking original semua ada lagi. Selain itu, untuk rim kereta dia masih kekal dengan rim original. Okey, bunga tayar ada lagi 80% ataupun 70%. Okey, rim masih original. Kalau rasa next time nak upgrade, tak ada masalah, boleh upgrade sahaja. Sebab biasa orang pakai Hilux ni memang kasih tinggi lagi untuk masuk kebun. Kalau tak ada masuk kebun, boleh je pakai untuk standard punya tinggi lah. Okay, so untuk dalaman punya condition memang sangat cantik lagi. Dashboard memang tak ada calar ataupun ketuk, macam brand new punya kereta. Lagi dia punya seat ni adalah fabric punya material. So untuk fabric punya material ni, dia memang tahan panas. Sama satu, kalau anda nak pakai jalan jauh, dia duduk pun selesa sikit. Kalau berbanding dengan leather punya, leather ni dia kalau kena jemu matahari memang rasa panas lah. So untuk doorstep dia ni nampak masih baru lagi tak macam kereta lama. Lagi-lagi dia ada side step. So untuk yang ni senang orang tua naik dan turun. So ini pandangan dari passenger seat. So anda boleh tengok, condition masih sangat cantik, steering pun sangat-sangat cantik lagi. Dia ada button boleh kontrol dengan radio system. Radio system pun ialah touchscreen display. Dan bawah sini ada eco mode dan juga power mode. Di gear sini ada lagi semi auto. Okay, so selain itu di passenger seat dia pun ada handle ini. So dia lagi senangkan orang yang berumur untuk turun ataupun naik kereta ni lah. Dia ada handle ni standby untuk anda. Okay, so untuk trunk belakang ni anda sudah tahu apa dia punya function. Memang untuk letak barang. So kalau anda nak pindah rumah ke, pindah stok kedai ke pun senang sikit lah. Okay, dan tengok cover hitam-hitam ni semua masih cantik lagi. Tak ada calar yang sangat teruk. So mileage kereta baru dalam 40,000 sahaja. Mileage sangat-sangat rendah. Okay, owner sebelum ini mungkin dia nak tukar kereta yang lagi cantik dari Toyota Hilux ni. Mungkin dia nak pakai Ford car ataupun dia nak pakai family car. So baru dia decide untuk jual kereta ni. Okay guys, so monthly kereta ni, monthly dia 800 lebih. Harga bodi 94,800. Memang anda sudah jimat 20,000 lah. Okay, so kalau korang minat, cepat-cepat PM dengan saya. Dan jangan lupa nak cari kereta yang berkualiti, mestilah datang ke JB Autoworks. Kita jumpa next video.